Salam sejahtera rakan-rakan sekalian. Hari ini saya nak kongsi satu kisah misteri yang benar-benar mencabar pemikiran kita. Bayangkan situasi ini. Sebuah kampung yang aman dikejutkan dengan kehilangan beberapa penduduk secara misteri. Pihak polis telah menahan seorang suspek dan kes pun seolah-olah hampir selesai. Tapi tunggu sekejap, bila pihak berkuasa semak rakaman CCTV kampung, mereka terjumpa sesuatu yang tak masuk akal. Video terakhir menunjukkan suspek yang sama sedang berdiri di hadapan rumah mangsa beberapa minit sebelum kejadian. Yang peliknya, suspek tu masih berada dalam lokap. Rakaman kamera sel polis mengesahkan dia langsung tak bergerak dari tempatnya. Ya, persoalannya, kalau bukan dia, siapa sebenarnya yang kita nampak dalam video tu? Wanzabir menakutkan siapa atau apa yang masih bebas berkeliaran. Kisah ini mengingatkan kita bahawa tidak semua perkara boleh dijelaskan dengan logik biasa. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk lebih banyak kisah misteri yang menarik. Jumpa lagi.